Dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana nak buat beg biru. Pada saya ini adalah benda yang paling penting sekali jika anda nak buat TikTok live ataupun anda post video dekat TikTok. Senang cerita kalau anda buat marketing dekat TikTok, beg biru ni kena ada lah. Sebab apa? Sebab beg biru ni akan memudahkan untuk anda kumpul leads. Anda boleh kumpulkan prospek anda, mereka isi je dekat beg biru kita, automatik mereka akan redirect pergi terus ke webinar untuk mendaftar. Itu lagi senang. Tak payahlah kita nak pergi hantar link tu manual satu persatu. So, saya tunjukkan cara setup. Let's go. Pertama, anda perlu tukarkan akaun TikTok anda ni kepada business account. Untuk business account, anda perlu ada SSM. Kalau anda dah ada SSM, cantik, boleh gunakan. Tapi kalau anda belum ada SSM, jangan risau, anda boleh buat je SSM secara online. Anda boleh daftar melalui SSM eBiz, proses dia sangat mudah, biasanya siap dalam masa hari yang sama saja. Kos untuk buat SSM Enterprise ni lebih kurang RM30 sahaja. Lepas anda dah ada SSM, buka dekat aplikasi TikTok, tekan dekat garis 3 bahagian atas tu, klik dekat Setting and Privacy. Kemudian klik dekat account, klik dekat Switch to Business Account. Ikut je arahan dia disuruh tu dengan masukkan maklumat SSM anda dan sebagainya, kemudian submit. Bila akaun anda sudah pun verified, maka akaun anda sudah pun tukar kepada business account. Sekarang ini masanya untuk anda create lead form. Tekan semula dekat garis 3 tu, klik dekat business suite, kemudian pilih get leads. Tekan dekat ikon tambah tu untuk anda create borang baru. Seterusnya anda masuklah nama borang anda. Contoh anda nak tulis leads Stonewall ke. Dekat advanced setting ni tak payah abaikan. Purpose statement anda letaklah daftar webinar percuma. Dekat custom question tu abaikan je. Personal information letak email dan nama saja. Jadi prospek akan masukkan email dan nama dia je lah. Lain-lain tu anda skip saja. Cuma yang compulsory-nya anda perlu isi maklumat alamat syarikat lah dan juga email. Lepas tu tekan next. Dekat bahagian terakhir ni, ini yang paling penting. Dekat ruang headline ni, saya cadangkan tulis ayat macam ni. Kejap, pastikan klik butang di bawah. Dekat description tu, anda boleh letaklah. Anda akan dibawa ke website untuk daftar webinar. Macam tu lah, lebih kurang. Lepas tu, dekat bahagian call to action button ni, anda kena tekan add. Apa yang anda perlu buat, anda pilih view website dan masukkan link webinar anda. Button text tu, anda tulislah klik sekarang. Kemudian save. Apa benda fungsi ni? Sebenarnya fungsi adalah bila prospek tu dah sampai dekat bahagian ni, dia tekan je button tu, maka dia akan redirect terus pergi ke website anda dan dia boleh isi detail untuk daftar webinar. Tak perlulah anda nak kena hantar link secara manual. Dia orang isi je beg biru, maka secara automatik mereka klik je button tu terus masuk ke website anda dan mereka boleh isi maklumat untuk daftar webinar terus. Next, tunggu je approve lead form anda tu. Biasanya ambil masa 1 jam lah. Kalau tak approve, anda perlu adjust balik ayat dia. Biasanya kadang-kadang ayat anda tu terlebih hype ataupun overclaim sangat. So adjust lah. Lepas tu submit balik. Kalau dah approve, cantik. Anda boleh pergi semula dekat garis 3, masuk dekat TikTok Studio pula, kemudian pilih Service Plus. Anda tekan Plus New, pilih Customize Contact Form. Lepas tu anda ambil lead form yang anda dah bina tadi tu, tekan add. Nama tu anda letaklah klik untuk daftar webinar. Dekat bahagian pin post tu anda letaklah ayat lain sikit, percuma untuk 100 orang terawal, lebih kurang. Service Plus ni fungsi ni adalah untuk prospek anda daftar webinar masa dia tengok live anda. Dia klik je dekat Service Plus tu, dia boleh isi maklumat, kemudian dia klik button dekat lead form tu kan, terus direct pergi ke webinar untuk isi detail. Semoga tutorial ini membantu. Kalau ada benda yang anda kurang jelas, tengok je video ni banyak kali. InsyaAllah mudah-mudahan berhasil.